Macam mana suara dia bang? A few inches later. Siap bang Macam mana berniaga? Ni RM1 2 biji. Ni jeruk ni memang asli betul ni. Sebab itu hari kan ada isu. Memang dia punya. Siapa punya? Dia. Siapa? Papa. Papa Haris. Siapa papa ni? Siapa yang Apa? Haris Syukri. Ali Syukri. Macam mana suara dia bang? Ni sama lah ni. Barang yang sama. Okey, tak apa. Kalau abang terpaksa tampal, okey. Cuma pastikan lah, sentiasa pastikan harga dia melekat lah. Assalamualaikum. Okey. Harga dia 17 untuk long fries ni lah. Long fries ni lah. 2 topping. 2 topping. Ni kopeleka untuk yang sira ada, yang kosong ada, yang biasa ada lah Boleh tolong saya? Sebab kalau macam ni, kalau orang jalan, dia jalan kat depan, dia orang rasa macam tak ada tanda harga. Boleh tak awak usahakan hari ni letak dekat depan. Ya, apa yang awak perlukan, maka tanda tu dengan selotip double sided, double tape kat sini sebab kalau macam ni pada saya tak jelas. Dia orang ni bagus hari ni tau. Sebab nanti malam kita round sekali lagi. Siapa yang buat ni? Siapa yang lekat-lekat ni? Dia. Okey. Cuba awak tepuk je. Okey, tepuk untuk diri awak lah. Bagus lah. Ya. Dia cakap bahasa Inggeris pekat tau. Lepas tu dia cakap bahasa Arab. Ni harga semua RM10. Ni RM10. Okey, yang ni RM12. Lain-lain harga lah. Different price. Your person in charge. Apa? Manager. Ya, for shawarma ada. Tapi untuk kunafa tiada. Tak ada langsung. Kita saman on the spot. Kita keluarkan resit, dia kena saman dekat tempat kejadian lah, dekat you punya premis. No fixing. Bila kita sampai sini, kesalahan dah berlaku, kita nak ambil tindakan. Dari segi tanda harga dia dekat mana bang? So kalau abang cakap tadi, dia punya harga dekat kotak. Tapi kotak ni tak ada pun tanda harga. Ke ada lagi pula. Ada lagi kotak. Kotak yang mana semua tak ada tanda harga? Ada. Mana abang mengesahkan semua yang kat sini tak ada tanda harga. Betul. Dekat display pada kertas ke pamphlet pun memang tak ada buat. Pasal kita baru masuk dalam bidang ini pertama kali ni sini. So ini pun dah masuk hari yang kedua. So harga display pun memang tak ada bang Tak ada ni. Masa abang berniaga, abang pun dah tahu dah apa undang-undang abang kena patuh. So dah setahun kan. Tahu kan pasal tanda harga ni bang kan? Harga tu tahu. Kan? Abang masuk expo patutnya benda tu dah well known lah kan. Takkan masuk expo tak letak tanda harga kan? Minta maaf saya cakap. 100 gram ni adalah yang tulis itu buah potong. Adakah kuah rojak ni asing harga dia? Sekali. Dia tak salah, tapi penerangan abang tu kena ubah sikit. Selaku pelanggan, buah sajalah. Okey. Tetapi bila abang kira, abang masuk rojak tu sekalikan dengan gram tadi. Timbangan tu. Dia punya tu macam tu, selalu kita buat kebiasaan macam tu. Kita beli tu lah. Buah potong tu, pernah beli dalam cup tu buah potong. Nama potong tu buah potong. Sebab nanti orang kepetikaikan. Sebab yang ni berat. Faham? 100 gram saya, kalau saya isi kuah 100 gram confirm. Satu cedok tu kita orang kata berat daripada buah lah. Saya ambil random punya, kita punya sebagai pelanggan. Sampai tak mesej saya tu. Okey bang So ubah bagi orang clear. Okey, bawa renew. Yang ni okey lah, abang dah faham benda ni. So benda ni pun sama juga. Kalau dah ada renew tu okey lah. Ramai yang cakap bila masuk je Food Fest tak letak tanda harga keliru lah apa. Tak apa, KPDN dah jalan kerja. Tapi kalau kata ada aduan, korang tahu nak roger siapa kan. Jadi pada para peniaga, jangan lupa tanda harga tu penting. Lepas tu kalau korang timbang tu, bagilah lebih sikit dan pastikan timbangan tu sah. Baik, salam sayang.